Kerajaan negeri dalam mesyuarat sekejap tadi bersetuju meluluskan bantuan khas keuangan Aidilfitri tahun 2025 kepada seluruh anggota perkhidmatan awam negeri Kelantan, di mana jumlah kaki tangannya ada 9,000 orang, dan kita akan bagi sumbangan khas hari raya melibatkan kos sebanyak 5 juta, iaitu dengan nilai RM500 lah, sebagaimana RM500 seorang sebagaimana diumumkan oleh kerajaan pusat. Dan untuk memberi keselesaan dan kemudahan persiapan hari raya kepada seluruh rakyat negeri Kelantan, kerajaan negeri bersetuju untuk mengumumkan cuti peristiwa pada 30 hari bulan 3 hari Ahad ni, supaya selesa sikit hari raya kita. Buat besar hari raya dah, kita hari Jumaat kita cuti dah, hari Sabtu cuti, lepas tu hari Ahad cuti pula, hari Isnin hari Selasa cuti, panjang cuti. Jadi kita nak supaya rakyat kita dapat ruang yang lebih untuk merapatkan hubungan silaturahim, bukan sahaja kepada bersama keluarga, juga bersama sahabat handai.